Okey, tuan-puan, dia tak ada satu jaminan yang terjamin. Duit dalam akaun bank pun boleh hilang, boleh habis, bank pun boleh bankrupt. Public goals pun sama, dia pun makhluk dan dia pun akan mati juga satu hari nanti. Jadi simpan yang paling baik ialah di tangan kita sendirilah. Keluarkan. Saya pernah terjadi musibah dalam hidup saya. Saya pernah bagi sedekah RM200 dipenjarakan selama 2 tahun. Emas dalam akaun gap saya ni tak boleh dikeluarkan. Kena lock, sama macam duit dalam akaun bank. Jadi sebab tu saya tak encourage tuan-puan simpan banyak dalam akaun gap macam ni. Okay, 200 gram mungkin banyak bagi tuan-puan lah, tapi tak banyak bagi saya lah. Sebab saya dah simpan emas dah 14 tahun. Emas saya dah banyak. Jadi 200 gram ni tak banyak bagi saya. Jadi tuan-puan simpan ni dah boleh keluarkan 5 gram, 1 dinar, 10 gram, 20 gram, keluarkan dan simpan sendiri. Itu yang the best. Cuma akaun emas gap ni ada orang nak simpan emas tapi tak tahu nak simpan kat mana. Nanti kan simpan 1 dinar kat rumah ni macam ni, walaupun 1 dinar pun rasa tak lena tidur. Kalau macam tu simpan dah dalam akaun emas gap dulu hinggalah tuan-puan ready nak simpan sendiri, ataupun tuan-puan boleh sewa safe deposit box. Boleh sewa lah safe deposit box. Bank pun ada, yang paling best pengalaman saya private lah, swasta lah. Okay, soalan seterusnya, akaun 3 KWSP elok keluar buat beli emas gap ke Tuan Zul? Okey, saya setuju Encik Zulkarnain. Kalau akaun 3 KWSP daripada keluar buat benda lain, keluar beli emas lebih baik. Macam mana pengiraan Ar-Rahnu? Ar-Rahnu ni ialah pinjaman bercagakan emas. Pinjaman bercagakan emas. Kita akan dapat nilai pinjaman sekitar 65% hingga 70% daripada nilai emas tu. Dan charge Ar-Rahnu sekitar 1.15% sebulan. Jadi Ar-Rahnu ni saya boleh setuju kalau tuan-puan nak buat pinjaman dan tuan-puan boleh bayar dalam masa 6 hingga 12 bulan. Kalau tak boleh, tak payah sebab charge dia mahal. Tak murah tapi dia lebih baik lah daripada tuan-puan contoh nak beli sesuatu, jual 5 dinar ni. Harga 5 dinar 8,000. Katalah nak pakai duit 7,500 daripada tuan-puan jual, belanja, lepas tu nak ganti balik tu susah tau. Saya percaya ramai orang yang dia ada tabungan, dia pinjam nanti ganti sampai kesudah tak ganti. Jadi cara yang lebih berkesan, walaupun ada charge, pergi pajak dekat Ar-Rahnu, dapat pinjaman. Bila kita dah pinjam duit Ar-Rahnu, emas kita ada dalam Ar-Rahnu, kita akan fikir prioriti kita ialah tebus dulu. Ada duit kita akan tebus dulu. Itu prioriti sebab kita nak selamatkan emas kita. Jadi kalau tuan-puan boleh tebus dalam tempoh 6 hingga 12 bulan, dah tahu dah duit mana nak bayar balik, pajak kat Ar-Rahnu lebih baik. Tapi kalau tak tahu duit mana nak tebus balik, jual terus lah. Okey, jual terus.